to our vlog. So vlog kali ni kita orang pergi ke Osaka, Jepang. I nak beritahu yang we're pregnant. So trip kali ni I tengah pregnant. Tapi gigih juga kita travel. Last trip before peniadaan nak tak pergi dah ke Malaysia. Hey. Ada dah, cukup. Hey. Last. Hey. Mungkin akan penat sikit sebab sekarang ni I jalan sini pun dah penat weh. Sebelum-sebelum ni I okey je. Tak seteruk hari ni. Bila nak travel ni dia punya penat tu next level. Cancel Osaka. Patah balik kan, jom. Balik tidur. Jom patah balik. Aduh. Kalau tiket RM2 I boleh cancel saya. I sanggup cancel. Kita orang pergi ni pukul 2 pagi. Sampai Osaka dalam pukul 10. Kita orang tak ada itinerary weh. Sekejap lagi sampai sana baru kita orang cari apa yang patut. Tapi kita tak ada nak pergi semua tempat pun. Kita nak relax-relax je sebab satu trip kali ni lama sikit 6 hari. betul. Supaya kita ada masa nak berehat banyak. Kita orang dah set dalam mind dah. Jangan rushing, just relax. Kalau I penat rehat. Supaya ada masa lagi nak pergi main Amari. Oh. Itu dia punya tujuan sebenarnya. Nasi dia bawa kad dia guys. So dia ready nak main. Tak sayang kita Q10 turun bawah lagi. Q10. Tapi saya cutie. Menyapa. Cringe tak? Cringe. I okay. I dah biasa dengar orang yang kat sini. I mean, tapi tadi nak papai kah? Nak withdraw? Ada 200. I nak keluar, tengok sejuk ke tak? Oh, sejuk. Angin tu rasa. Tu ada tanda Alhamdulillah terlepas immigration. Konnichiwa. Banyak agak soalan dia. Tapi okey je. Ada banyak sikit je. Sejuk. Kalau tak ada sejuk. Ini luar airport. Sekarang 16 Celsius. Angin dia sejuk tapi tak ada sampai menggigil. Love. Okay, so kita orang nak beli kad Ecocar dekat sini. So kita orang beli kad Ecocar untuk pergi ke mana-mana. Jomlah kita pergi letak luggage dekat train station paling dekat dengan hotel sebab check in pukul 4. Sekarang kita dekat Tengah Cahaya Station. So kita orang tukar duit coin sebab nak masukkan luggage sebesar alam ni. Satu luggage ni. Tapi I rasa one day ni kan. Kalau pukul 3 pagi 13. Saya suka 13 ni okey. I mean sebab kat rumah pun 16 ada biasa. So tak ada biasa but boleh tahan lagi lah. Ya. Tapi kalau baca kat Korea dulu negatif 8 tu itu tak boleh lah. Ya, keluar itu, kejap tangan itu lagi. negatif. Kita orang tengah berjalan nak pergi makan ramen. Hungry. Kita nak makan Gyumon Halal Ramen. Hopefully sedap. Sejuk guys. So kita orang dekat Gyumon Ramen ni. Kita orang ambil this one. And also this one. Tak nak tengok harga tapi tertengok harga. Takut ya. Takut. This is my order. Ada shrimp, daging, soup, nasi and grill daging kat sini. Ini spicy wagyu ramen. After that ada Thank you, Syam. Ya. Dia betul sedap. Dia pedas lah. Tadi kita orang makan ni. Korang pergi je tingkat 5 nanti tersampai. Kita orang jalan-jalan dekat sini. Best jalan sini sebab angin sejuk nak mampus weh. And kita orang cari sign yang viral tu, yang sadar tu. Dah jumpa guys. Dah tu je lah tanda hadir. Pergi di situ. Nampak ke kat sini? Ramai gila orang dekat sini. Let's try takoyaki. Wah, panas ni guys. Meletup ni. Rasa macam bakal mati eh. Hawaii jadinya. Ya, semua. Memang panas lah cerita dia. Aduh, hai.
Okay lah guys, tak adalah sedap sangat. Dia macam Sedap lah habis. sedap lah tapi tak adalah macam boleh lawan Malaysia. Macam ramen tu boleh lawan yang Malaysia punya. Macam keybox tu. Sekejap. Yeay. Pening lah guys. Alhamdulillah. Ada washing machine. Wah, cantiknya. Dan gambar besar. But okay lah, love. Oh, ada balcony sekarang. Just nice lah untuk 2 orang. Kalau 3 orang, baring situ. Peti ais. Microwave. Lampu ni macam malap je. Ini toiletnya. Tengok. Si comel je. Halah. Comelnya. Ni nak masuk air pun tak muat ni. Conditioner, shampoo, sabun badan. Okey, bersih. Alhamdulillah, berpuas hati. Kita orang sewa untuk 6 malam 2,100 cuma ni dalam gambar nampak besar. Okey lah, nak besar manuk. Janji ada ruang untuk solat gitu. Suami saya beli makanan tadi. Saya beli nasi, wow. Macam menarik nasi siang. Yang I punya 1,006. 1,003. Oh, harga sama. Tapi saya nasi. Ready for G2. J2. Let's go. Macam mana kita? Kalau Korea, Oppa. Kalau Jepun apa? Tak tahu lah. Sensei. Kita ke mana Syah? Kyoto. Walaupun dah lambat kita gerak je guys. Kita orang dekat Arashiyama Station, tram station. Dan kita orang turun kat sini. And then ini macam like taklah R&R ke apa, tak sure. Banyak gila kedai makan, ATM. Tapi kalau kita nak pergi dekat Bamboo Forest tu, korang kena jalan 12 minit. So kita orang toilet break sekejap. Sekejap lagi sambung jalan-jalan. Wow, cantik lah. Tapi kalau tak kena matahari memang sejuk betul lah. Kalau kena matahari macam okey. Angin dia. Sini kena cross. Saya pilih saya nak cross. Saya nak naik beca tak? Tak tahu. Orang dia yang tolak dia Syam. Okay, I is happy guys. Sebab jumpa daun warna perang. Sebab kalau tengok kat TikTok orang cakap belum bertukar lagi warnanya. But kat Kyoto ada. Cantik. Ramai gila orang dekat sini. Langit dia orang cerah lah, cantik. Kita bawa korang jalan-jalan tengok pemandangan je lah Okay, kalau korang jalan jauh sikit, dapatlah bambu yang rapat-rapat macam ni. Tapi ramai orang lah ambil gambar. Kalau kat depan ni tu macam jauh-jauh sikit. Sini cantik sikit lah ambil gambar. So, kita makan di cafe 448. Korang kena order at least 1 makanan seorang. Damn, jom. Ala kat. Sebab kita orang tak cukup duit guys. No, macam no? Tak ada chili sauce. No chili sauce. Baunya sedap guys. Faham? Dah. Sedap. Tapi tak familiar dengan rasa. Dia punya ni sebiji wagyu dia tu. So kita di a bridge, Totsegyu Bridge. Tapi sini tak sejuk sebab nampak matahari terik. Berasa suam sikit. Tu. Nampak macam tak dalam je tu. Tak dalam. Macam swimming. Ush, angin sejuk tapi matahari. Jiwa. So jalan-jalan kat belakang ni tadi. Makan tadi kat belah sana depan sikit. Ada toilet. Now kita orang jalan ke JR Saga Aputah untuk ke Fushimi ke Fushima. Situlah guys. Orang cakap Japan ni like macam penat nak naik tangga semua kan. So far kita ada je kan. Tak naik tangga pun kan. Kita jumpa je elevator and escalator pun ada. Keren. Rezeki apa? Rezeki anak. Sibak. Also, so far Alhamdulillah kita orang tak pernah sesat lagi. Kan Syah kan? Bangga Strong. tak? Bangga. Strong lah. Bini I yang bagi direction. Sebab orang cakap susah transport kat sini. Kalau korang macam
korang guna pas tu, pas ni card macam JR Pass tu bagi I susah lah sebab korang nak tengok dia punya apa tu, route tu kan. Tapi kalau korang guna Google je, okey je, senang je. Naik je mana yang senang, mana yang dekat. Macam tu. Hai. Orang selalu cakap tong sampah susah jumpa. Tak, tong sampah I tak cari sangat. Yang I cari adalah tempat duduk. Tempat duduk susah sangat guys. Macam train ni pun selalunya dekat KTM kita kan ada tempat duduk sini kan. Diorang tak ada. Macam attraction ke, tourist park ke kan. Tak ada. Kan? Susah kan? Kita dah ibu mengandung, kita nak duduk. Betul. Duduk yang itu. Rasa nak bersila je kat situ. Kalau dah sama lah. Kita di mana ni, Syang? Ada? Kita dekat shrine. Syang, kena diam kat sini. Kena diam. Tu je. Please quiet. Serius lah? Tipu. Ya Allah, tengok macam tu. Last destination kita dekat Kyoto ni. And then pulang makan ramen. Amin. Masih nak makan? Oh, bukan kebab Kebab lagi. Sedap tu. Syang bawa air mana ni, Syang? Bongok lah. Allah, kenapa tak rekod? Panas. Sedap. Lagi sedap dari semalam ke tak? Lagi sedap dari semalam? Wow. Cang. Kita orang dah lapar, so makan ni dulu sebelum makan ramen. Panas tau. Wah, panas sedap ni, sejuk-sejuk. Kan? Tapi rasa macam cucuk pun ada. Sebab dia lebih tepung. Now kita on the way ke Honolulu Ramen. Hopefully sedap lah. I dah naik tangga 40 kali ni. Baru berlagak cakap jumpa elevator apa semua. Lorong ni. Hopefully betul. Hai. Saman tolong tampar suami saya ni. Dia tadi ni hai. Tengok lorong macam betul tengok gambar. Ini fried chicken ramen and this one spicy ramen. Ambil macam tu je. Macam ni. Masuk. Meja sama segi nikai. Ini bukan hirup ni. Ada besar okey dah. Okey. Sedap. Wah, rasa saya punya pedas tu. Sebab I punya tak sikit lah. Nak ni. No, I kesian-sian lah. Saya punya pedas. Kalau pernah bagi saya. Tukar macam nak ambil pedas saya. You rasa lah dulu. Tapi tadi I terasa pun dah rasa pedas. Mi dia kecil sikit daripada yang semalam. Oh, dah. Baik. Habis lah, lagi rindu ramen. OK 的上面一回しましょうと思って。 Tapi ayam dia tak lama terus. So, froji lah. Semua OK. Ya. Berapa bintang saya bagi? Oh. Ni ke semalam? Ni ke semalam? Oh, semalam lagi. Semalam tu lah. Semalam tu ada kawan lah. Ramen tadi dah sedap. Tapi kenyang nak mampus, food coma. Nak jalan balik dalam masa sejam. Tak sabar nak balik, nak rehat, baring, tidur, semua ada. Sekarang pukul berapa kan? 7 18. 7.18. Dekat sini lively gila. Dia jumpa dah dunia dia. Ada PS5. Tengok macam PS5 berapa ringgit kau murah sini. Breakfast kita hari ni ikan, nasi. Tu je. Sebab nasi tak jumpa siwit dia. So nasi beli kopi. Ada kurma I bawa dari KL. Lepas tu dia tak ada orang lelaki di situ Risau. Welcome to Nara Park. Setelah berapa minit? 40 minit. Tengah tengok kambing. Tengok kambing. Oh, bukan kambing. Tengok ayam. Tadi ada makan nasi, breakfast. Tapi tiba-tiba rasa macam lapar. Dia saya pergi saya buat lapar nak cari something. Ke mana saya nak lapar? Sana kot. Straight sana kot. Kat Lawson ni ada comel-comel guys. Souvenir, keychain. So cute. Price. Hey, thank you. Jom. Kita makan orang giri. Oh, makan. Walaupun tak ada breakfast, kita masih lapar. Hai. Kosong. Jumpa tak?
Suami saya cari tong sampah tak jumpa. Tak masuk lagi, dah ada guys kat depan ni. Saya tahu kan dia orang tunduk. Ni kena pakai buat daging rusa. Merata-rata guys. Tu ada literally merata guys. Tepi-tepi ni. Jangan ni tanduk kena potong ni. Takut dia. Ya ke? Tu main lumpur siap ah. Ya Allahu Akbar. Duduk atas ni. Astaghfirullahalazim. Memang nak rehat lah. Dia macam penat lah aku hari ni. Kita nak tahiyat awal, tahiyat akhir. Kesian dia orang kat sini. Tak ada orang bagi makan Saya nak bagi makan tak? Tak tahu mana dapat makan ni? Ada kena beli kat sana. Tu dia tunduk macam. Saya pergi sana kat dia. Allah, banyak tai. Ya Allah, tamaknya kamu. Habis dah datang semua. Sampai dah semua. Ni pun sama je. Tak nak Syai, tak nak bagi. Lagi dong kerumun I. Syai nak beli berapa set? Aduh. Tapi tadi dia kecil. 2 shilling tu lah. 200 je. Kita orang dah beli. Tapi sekarang takut. Kita orang simpan kat atas tu. Macam Syang? Takut. Syang bagi I rekod sayang. Tak ada. Ha? Bagi. Dah beli dah makanan. Sumpah I takut tu sayang. Siap, habis dia besok pula. Sampai dah. Sampai dah. Memang tak sabar. Jauh pergi. Bagi dekat sini lah kan, dekat belah sana. Okey, pergi bagi lagi. Sayang bagi. I tak nak dah. Tak ada. Sayang pula bagi. No, tak ada. Penat Syang. Sayang dia datang lagi. Dia datang lagi. No. Tak ada. Sayang dia datang lagi. Tak ada. I nak suruh tu pun macam mana tu? Kita tak sempat nak masuk dalam taman pun guys, kat luar ni je. Kita orang dah balik pada Nara Park. Nara Park nak ke sini sejam. So tadi dekat train I berdiri sejam. Saya dah pening kepala sebab I dah lapar. Sebab sekarang ni I tak boleh lambat sikit makan. I memang akan pening kepala, pening, semua ada. So now kita nak pergi Kuroman makan. Kita nak makan king crab. Berapa minit saya nak sampai? So sinilah segala mak bapak seafood ada. So Can pay use card? mampus. Dah siap. Ini kita punya king crab besar rempus. And then kita punya udang. Can't wait to try. So ini takoyaki vegetarian. And then ini pun suami saya jumpa dia pergi beli pula. Kan kenyang lagi. Sekejap. Kita balik. Ajam je tadi. Ni ada sos. Sos kat ni kan. Lagi mahal lagi kan. Oh. Takut kan? Oh, panas. Mantap. Makan. Jauh. Sedap. Sedap. Tapi dia liat kan? Dia macam Dia buat besar. sedap. Dah. Sedap. Ni total kita makan 280. Malam ni puasa. Esok pun puasa. Tapi tak apalah, sekali seumur hidup. Betul lah Syah? Takut ni makan macam itu ni. Tak sedap. Nak muntah. Kan itu Bawa muntah. panas. Biar dulu. Tak boleh ni panas. Allah, sabar je lelaki. Tisu tu. Panas. Oh, dia. Besar gede apa? Sorry. Tak benda. Dia punya ni pun lihat dia macam ni. Panas sikit. Dia udang dah pilih sedap tapi Sedap. takut
kuat nak untuk mulut. Boleh tu. Panas lagi rasa. Basically king crab dengan udang ni lebih kurang rasa dia. Cuma king crab lagi manis bagi I. Panas betul. Dah hati. Dah cakap dah. Oh. Yang ni sedap. Eh, Dari semalamnya. dia cakap. Suami saya dah jadi Japanese dah. Arigato lah, hype lah. Dah. Korang, I belajar satu benda baru. Tempat mandi kita ni boleh keringkan baju. Nampak tak kat atas tu? Dia jadi heating. Nampak? Korang just setting kat sini. Heating dia katanya. Lepas tu kalau nak mandi tekan balik lah benda yang ni. I pun Google Translate je. Macam wow. Saya impress guys. Impress. Hari ni day 4. Kita orang macam biasa. Kita orang punya itinerary memang santai je. Memang Sehari dah 2 tempat. Memang dah set dah kepala otak. Tak nak rushing. And hari ni hujan sikit kejap tadi. Pagi tadi hujan sikit. Kita orang nak pergi Osaka Castle dengan aquarium. Yeah. Let's go. Let's go. Kalau dulu kita orang gerak pagi-pagi. Kalau apa-apa kan gerak pagi. Pergi sana pergi sini apa semua. Tapi sebab I pregnant. Lepas tu masa kita orang book tiket tu kita macam was-was nak pergi ke tak, nak pergi ke tak. Takut I penat. Takut I alahan ke apa semua kan. So mindset dah bertukar. So kita orang relax je lah. Allah best sejuk dia. Hujan lagi lah. Yeah. And sekarang ni keluar pukul 11. So tak, kalau hujan lagi tak ada pergi Osaka. Rasa aquarium lah dulu. Keluar dulu Betul tak? Mana tahu kat Osaka tu tak hujan. Don't take our chances. So kita pergi aquarium dulu. Okay? Bye. Sampai marah tu sampai tu. Ada banyak guys kat sini. Korang boleh pilih any activity nak buat. Siang 2 ni tak boleh lah. Oh ya? Serius. Aku kena. Tak kot. Ni sebab apa? Ni dah termasuk 10 minit tu. Kita orang risau sebenarnya sebab hujan. Tapi itulah nasib baik. Kita orang berjalan ke tempat bumbung. Dua-dua boleh kan? Kan dia kata 2. Tak lapar beli lah onigiri. Kita orang dah tak bawa payung. Okay je kot, tak lebat sangat. At least ada protection sebab kita nak redah je. Baju sekarang waterproof tak? Ha? Waterproof tak? Kita tengok. Proof. Dah RM20 ni kita tengok dia waterproof ke tak? I pakai baju jeans. Sedang pakai yang nasi punya. Sejuk hujan-hujan lagi sejuk. Angin dia. Mudahnya bau. Cuma itulah. Tak halal. Tu guys, Ferris wheel. Nome. Hujan-hujan ni. Kita dah sampai. Tapi korang tengok lah situ. Ramai gila orang. Tak tahu itu diorang beli tiket ataupun diorang nak redeem. Tu budak-budak pun ramai. And then sini ada marketplace. Kita tak pergi aquarium tu sebab penuh. Paling latest korang boleh masuk 3:45. Dia kena book. And kita tak tahu sebab kita orang very last minute punya decision. Tak, sebab hari ni weekdays. Kan? Yelah. Kita kena tahu. Orang ramai datang Jepun ni. Bukan kita je. So kita patah balik pergi makan je lah. Besar tu sayang. Takut. Tak gayat ke guys? Finally kita beli payung. Harga berapa ringgit? RM30. RM33 guys. Sejuk tapi seronok. Cuma yang nasi tak best sebab basah. Kasut. Kasut dia basah weh. Itulah. Kasut mahal-mahal. Basah buat apa? Now kita orang on the way ke Osaka Castle. Walaupun hujan. Tempat makan kita nak pergi tu pukul 3 baru buka. So kita nak buang masa. Kita nak datang sini. Macam itulah cerita dia. Dari stesen kereta api nak ke Osaka ni jauh. Tapi dia ada dinding besar-besar macam tu. Macam menarik. Ini makanannya. Usaha gajah dia punya menu. Spicy salt. Spicy salt.
order kat sini guys. Okay, lepas tu syarat apa? Ni lah yang I nak, Japanese fried. Okay. Ni. Sayang, Oh, I kena masuk duit dulu. Betul. Kedainya simple je. Tak ada orang. Kita ingat kan dia buat pukul 3. Rupanya buka sentiasa. Let's eat. Hungry. So ini spicy shio ramen. Karage. Sayang, mizamen. Apalah. Lapor ni. Let's eat. Wow, dry. First time tengok. Hopefully sedap. Ada. Sedap. Sedap tak? Sedap. Sedap. Sebab lapar. Hujan-hujan ni. Mungkin lah. Oh, sedap ni. Nasi tak? Ni dengan ayam. Makan ayam ni. Ya Kan? Tapi tepung dia tebal apa? Isi dia sikit. Cuma asyik sikit. Okay, ni licin. Sedap ke lapar? Sedap betul So now Nasir masuk kat kedai ni. Dia duk tengok-tengok barang apa yang menarik. Kalau korang jenis yang suka Gundam ke apa benda semua tu, benda-benda apa figura card ke kat sini, kawasan ni serius banyak gila kedai-kedai sebelah-sebelah ni. Setiap lorong ni ada kedai-kedai mainan-mainan semua tu. Tapi bahaya jugalah. Korang kena tengok juga sebab ada mainan lain juga. Gitu. Asyang. Tadi saya pergi kedai nak pergi main tu, apa jadi? Tak ada orang datang. Hujan. So tak dapat main. Kita pergi malam ni. Malam ni so semalam Nasir ada main game. Lepas tu hari ni nak main lagi. Tapi tak jumpa. Tapi orang tak datang nak main sebab hujan. So now kita tengah tunggu bagi perut lapar. Lepas tu nak pergi makan wagyu kan? Dekat Osaka Panga. Sekarang kita kat mana Syah? Pangasaka. Osaka Panga. Osaka Panga. Kita ambil set ni 14,300. This one sirloin steak. Wow. So ini set yang kita order. Dapat total 360 gram. Yeah. Itulah simpan the best. The best kita simpan last guys. Itu tak boleh makan nasi, itu kan makan dia saja. Format. Oh, banyak lah lagi berapa ni? Tak ni. Tunggu makan dulu. Mantap. Bilang tak? Tak enak ini. Tak senang nak potong. Lupa nak buat you Hai. Siapa ajar saya macam tu? Saya tak makan. Oh ya. So, macam mana Syah? Sedap? Enggak. Love. Okay, last set. Ini
yang premium punya. Sirloin. Kita sayang ya. Tapi dah kenyang sikit lah, alhamdulillah. So ni tinggal ratah je. Nasi dah habis lah, licin lah. Kita makan restoran ni tadi, Osaka Panga. Sedap, boleh repeat lagi. Jangan. Esok. 8 jangan dah habis. So kita beli kebab untuk makan esok. Sebab esok takut tak jumpa makanan halal. Tuan nama Sehan Kebab menu. Kedai ni dekat dengan tower. Tada! Hari ni kita pergi Mano Hashidate. Amano Hashidate. Dia siap bawa dia punya bantal lagi sebab 2 jam nak ke sana. And berkumpul dekat Nippon Bashi. Itu kita punya tour guide. Bendera ni banyak gila bas kat sini. So rasa ni semua undercloak kot. Kita punya bas kat sana nak kena lintas. Hai. Hai. Sejuk. Firecrackers inside of the facility of Ferret. Finally sampai selepas berapa jam dah ni. Sampai sakit lah belakang. Makan dulu lah kebab. Macam lapar tak? Ha? Boleh ke makan kat sini? Boleh kot. Before that kita makan dulu guys. Lapar. Tak nampak pun orang kat dalam kot. Kau tanya dia ada tak? Jom naik. Banyaknya. Wow. Sumpah banyak gila guys. Tajat. Dah lah ada orang terbang rendah. Banyak gila. Rar. Sayang bila saya nak bagi makan sayang? Saya bagi takut Kita nak beli dah makanan dia 100 yen. Tapi takut nak bagi. Cantik lah jadi. Wow. So ni lepak-lepak dekat sini. Ambil pemandangan. Love, ha? Wow. Suka? Padahal kita orang dua-dua tak sure macam nak pergi ke tak, nak pergi ke tak. Dia bagi masa sejam untuk spend. Tapi dalam gambar tak cantik kan? Dalam gambar tak nampak seperti yang kita orang nampak. Dalam gambar nampak malam. Straight sini jalan-jalan. Kalau tak accept cash macam mana? Tak payahlah beli. Yelah tapi at least jalan pusing-pusing. Kita nak pergi kafe dia. I think hujung sana kot, jauhnya. Love. Apa yang pun? Ni nak dekat. So macam biasa, package ni kita orang ambil dengan cloak. Harga dalam RM220 seorang. Lepas tu I decide untuk ambil dengan cloak sebab kalau I pergi sendiri pun dalam RM108 pergi, balik pun RM108. Sama je. Baik naik bas, tak perlu nak jalan-jalan. Naik bas sampai terus. And then nak kena fikirlah pukul berapa ini, pukul berapa itu. So I rasa berbaloi sangat ambil cloak sebab kita orang dah belajar daripada kesilapan pergi Taiwan hari tu. So kita orang ambil lah cloak. And tak sure lah, berbaloi lah datang kat sini. Let's go to chairlift. Tiket dia ni kita orang dah beli sekali masa kat klub. Keluk. Keluk. Ramai tapi dia laju je bergerak. Coy. Tak, suamiku dah naik belum? Masa first naik tu mendebarkan. Sayangku dah naik ke belum? Sayang kenapa sayang skip? Aduh. Jauh pula dia pergi.
Nampaklah saya dekat situ. So, dia naik atas macam ni and satu jalan 6 minit. Wow. Dah lupa. Guys, tengok ni suami saya tak nak kasih naik basikal ni guys. Tak boleh. Dah makan Sebab saya mengandung, dia kata bahaya. Mana ada bida'ah semua tu. Wow. Naik sini just bayar chairlift je. Kalau korang nak naik semua ni, baru korang bayar dalam 400 je. So cantik. Dalam sejuk. Sini ada Ferris wheel juga. And then ada stall sikit. Kat atas tu pun ada boleh naik Syang. Kat atas tu kalau nak naik. Jom. Jom. Tu lah. Sekejap lagi lah. Kat belakang ni ada lagi. Tinggal real. Go-kart lagi bahaya pada basikal tu. Ya. Kat sini tak ada makanan halal lah. So korang kena bawa bekal. Macam kita orang semalam beli kebab untuk bekal hari ni. And dia panjang. I makan 3 kali. Jimat. Lapar? Esok nak balik dah. Okay, now kita nak makan okonomiyaki. Panjang tu nama dia. Itulah. And kat level sejuk 7 untuk Muslim saja. Saya ada uduk je. You ngantuk kenapa? Sini nama Frankfurt di mana? Siap, potong. Nak makan Syah? Ini pandai ke ni? Mana tahu? Mana tahu Bau dah sedap lah. Wow, kan suami dah. Oi. Tak ada bateri dah. Suruh luar kau dia. J'ai une chambre. Very good. Et si jamais la maman offre, le Perpignan n'a pas changé. C'est vrai? Ah non. Faut pas aller dans ta football. Bateri dah Alhamdulillah habis. sedap. 50% je. Alhamdulillah sedap, tapi kita orang order 2 sampai 1 je. Tapi kita orang bersyukur. Betul? Sebab harga mahal. Lepas tu macam makan 1 pun besar, Kenyang. kenyang. And I think kalau order 2 maybe muak kot. Okay. Dia kira 1 je order. So macam okay. Yang makan sebelah kita tadi pun tak habis. Bersyukur. Sebab besar sangat. So share berdua better. So 1 3,000 berapa? 500? 800? 3,000. Yang tadi tu 3,500. Sama apa punya? Tak tahu. 100. 100? I think so, 100. Serius shit? Hari ni nasi banja. Dah boleh lah. Tebal kan. Dia rasa rasa sup clear. Kalau saya nak berperisa, saya boleh tambah ni, garlic. Ada powder ke. Sup dia okey dah. Tapi- Ni dia. Tapi okey lah, better tak liat macam kat kita makan kat Taiwan. Dia lembut je.